Dah. Dah buka depan. Dah buka dah. Tahu tangan sejuk lah, Fi. Dia tahu tangan sejuk. Enggak lah sejuk. Tapi awak on ke? Tak ada on kan? Mana? On. Kalau sejuk macam bikin apa barang okey, sun tak payah isi ah. Dia tiba-tiba sajalah. Tiba-tiba. Tiba-tiba hilang dari radar. Hilang dari radar. Angin kuat. Oh. Oi, kenapa? Apa hal? Tu saja. Plastik dah sumbat. Plastik dalam. Astagfirullahaladzim. Plastik ada tengok. Itu plastik ada dalam memang tak ada angin loh. Buat takut sajalah. Ayo. Dan kali plastik tambah tahu sini. Sekarang sudah ada angin loh. Aduh, ingat masalah besar lah tadi. Ingatkan masalah. Ada masalah. Itu dah lah ha. Sekarang angin sudah kuat. Apalah dia ni. Ikon tak rosak, alhamdulillah. Wang tak ada terbang. Ingatkan ni kompresor problem. Tak ada rosak. Oh, aircon masih okey lah macam. Dia tahu tangan dia sejuk mah. Ingat tadi lah tu sebab aircon tu tak pernah tukar lagi kan apa. Dia tak rosak dia tukar apa balang. Aduh. Kalau okey lah, dah lah hal lah tu. Okey. Kondisi okey lagi kan. Yelah, sejuk lagi. Mana ada panas. Ini je problem. Aduh. Plastik sekali, tak ada dalam sana. Dia boleh jatuh, boleh kacau. Aduh, semua sedut lah. Aduh. Sejuk, okey. Apa dua lawak lah. Okey, wah. Betul? Abang nak bawa saya makan kat mana? Ya, kita. Kalau pergi jalan dulu tu, kau disuruh kita jalan dulu lah. Ayam gepuk. Yang gepuk. Kita layan lah ayam gepuk. Abang tak nak layan tu. Hah? Kau tak layan tu. Tak, abang layan ayam gepuk top berapa? Semenjak. Semenjak apa? Semenjak apa? Ni tu, ambil. Oh dia? Jom kita tengok dulu. Jauh dia ke? Bengkel tu sayang. Macam. Takut tak? Tak takut. Eleh. Sama biasa kan. Cik. Nombor satu biasa, nombor satu. Dua biasa ke tak? Nanti tanya dia. Nasib lah. Alhamdulillah abang. Jangan takut tau. Takutnya. Berapa ringgit? Okey tak harga dia? Ya. Okey lah. Standard lah ni. Dah ke? Okey. Sayang pula Betul-betul sayang. Minum air dulu Okey. Strategi yang digunakan oleh pasukan Malaysia ketika ini memasukkan terlebih dahulu Haziq, di mana kita tahu kita memiliki dua take-off gigi 8. Haziq menggunakan kaki kiri dan Syairofi